Okay. So digitalization of workflow. So workflow tu menjadi lebih digital. Contohlah kita buat design dekat office, dah siap design, dah siap 3D model tu. Kita, so orang dekat site dia buka 3D model tu pakai tab tu kan, dia buka. Okay, dia boleh refer lah. Okay, dia tengok dekat site installation, dia tengok dekat model tu. Lepas tu dia tengok kalau ada query, ada benda yang kita nak communicate, dia akan tanda, dia akan send ke design team contoh kan. Okay. Digital mengurangkan penggunaan kertas. Maklumlah kita kan nak menuju ke arah apa nama ni, zero carbon kan, green energy, benda-benda yang mengurangkan waste kan. So sebab itulah diorang memperkasakan, nak memperkasakan digitalization of workflow. Even kita punya government pun dia nak ke arah tu lah, pemerkasaan teknologi digital. So ketan dulu print sampai tebal ni sekarang tak payah, sekarang ni pay submission pakai model digital, hantar submission kan. Okay. Integration with digital technology. Bila model BIM tu dah siap, kita boleh integrate lah dengan macam-macam teknologi digital kan. Okay. Tak kisahlah augmented reality ke, virtual reality ke, kita nak integrate masuk ke platform GIS, Geographic Information System, kita nak buat digital twin, IoT, tak kisah. Benda tu dah ada. Kita tinggal nak integrate saja. Okay?